So kalau kita buat pusingan tu, semuanya all roads lead to Anwar, and hence why Anwar has to go, because he is the source of all of the problems. Okey, banyak isu Tuan Rafiq. Contohnya isu saman Waitan Mufti tentang keabsahan Perdana Menteri. Orang question, ini boleh pergi tak boleh pergi ni. Then now isu ART, nak saman, hantar writ saman isu keabsahan. So ada banyak isu router, even orang dah start inquiry dah sebab banyak nak hantar tukar peguam lah. Benda ni, the ball always on the side. Dia selalu, inilah mungkin ini pandangan awam, mungkin saya silap lah. Isu undang-undang, jadi doable gerakan-gerakan yang cuba dia buat, walaupun dia nampak ada tendensi boleh berlaku dah, boleh so-called kata menggetarkan dah isu-isu Yusuf Router, sekarang macam-macam ni orang buat daripada Dato' Sri Dr. dan kerajaan. But the thing is, he's the Prime Minister, dia ada advantage everything, AG dekat dia. What do you think? Pandangan rakyat tu, sejujurlah rakyat nak bertanya secara, mungkin pandangan undang-undang yang adil. Saya rasa jawapan saya mudah saja. Kita kan selalu rasa frustrated. Kita rasa macam dah saman macam-macam kes, macam-macam. Sorry, tambah Tun Mahathir lagi. Tun Mahathir saman dia lagi. Yalah, dia pun saman juga. Dia pula ada jadi plaintiff kan. So banyak kes mahkamah terkait dengan Anwar Ibrahim, sama ada dia menyaman atau dia disaman. Dan berbagai laporan polis, jangan lupa ada lebih kurang 300 lebih laporan polis dalam isu perjanjian Anwar Trump ni. Rakyat Malaysia seluruhnya buat laporan, sampai sekarang tak ada jawapan. Dan of course kita pun tahu tentang pelbagai isu lain yang terkait dengan beliau. Tapi saya suka nak ingatkan rakyat lah, dulu pun sama juga. 2014, 2015, 2016, 2017, macam-macam laporan terhadap Najib Razak, macam-macam tindakan terhadap Najib Razak, macam-macam tindakan saman dibawa di mahkamah. Kita merasa frust, he still a Prime Minister. Tapi akhirnya bila pilihan raya 2018 berlaku, rakyat bersatu, jatuh Barisan Nasional. Tengoklah mana sekarang Perdana Menteri tersebut. Jangan lose hope dengan sistem kehakiman. Saya nak rakyat Malaysia faham betul-betul. Dia ada sistem polis, iaitu enforcement. Dia menyiasat, dia menangkap, dan dia menjalankan siasatan. Kemudian dia ada sistem pendakwaan, iaitu Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara. Dia tengok kertas siasatan, dia buat keputusan tuduh tak tuduh. Tapi yang akhirnya buat keputusan mahkamah. So jangan give up hope dengan sistem kehakiman. Itu saya selalu bagi tahu orang semua. Pertama. Kedua, belajar daripada sejarah. Macam saya katakan tadi, kita pun ingat Najib Razak takkan jatuh, tapi akhirnya lepas dia jatuh, kemudian mahkamah pun dapati memang betul apa yang dulu tak disiasat, apa yang dulu tidak dibawa ke mahkamah, apa yang dulu disapu bawah kapet, semuanya naik selepas kerajaan berubah. Sebab tu beberapa hari yang lepas saya telah berikan komentar. Saya kata kepada Yang Ma'arif Peguam Negara, dia kilaf bila terkait dengan kes 47, kes NFA, DNAA, Hamidi. Baik, saya nak rakyat semua faham kronologi kes ni. Dia sebenarnya merupakan kes yang bermula pendakwaannya pada 2018 sehingga 2022. Dipanggil bela diri, masa tu belum lagi PRU. Tetapi semasa bela diri dan belum habis bela diri, Zaid Hamidi dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Selepas dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri lah dia mula hantar surat-surat ni kepada mahkamah, kepada pendakwa raya. So pada waktu dan ketika itu dia menjadi Timbalan Perdana Menteri. Selain daripada menjadi Timbalan Perdana Menteri, dia memegang 30 ahli Parlimen Barisan Nasional UMNO yang akan memastikan kerajaan Anwar Ibrahim ni bertahan. So akhirnya dapatlah dia NFA tersebut. Dan NFA sebenarnya tak bermaksud dia tidak boleh dituduh semula. Kalau kerajaan bertukar, Peguam Negara bertukar, boleh dituduh semula. So bila Yang Arif Peguam Negara menyatakan, kita dah siasat kes ni balik, dia dah
dilute, ya. pembelaan dia tu kuat, akhirnya kita terpaksa lepaskan. Kalau pembelaan dia kuat, biarlah dia buktikan di mahkamah, biarlah dia bebas daripada mahkamah. Tapi kalau you bebas tanpa melalui proses sepenuhnya, seolah-olah macam you ada salah guna eksekutif lah. Why? Siapa yang lantik TPM, Timbalan Perdana Menteri? Tuanku. Atas nasihat Perdana Menteri. Siapa yang lantik program negara? Tuanku. Atas nasihat Perdana Menteri. So kalau kita buat pusingan tu, semuanya all roads lead to Anwar, and hence why Anwar has to go, because he is the source of all of the problems. Tidakkah ini menyebabkan sebab Tuan Ibrahim adalah insan yang selalu memomokkan, melaungkan rawan rasuah, tapi apa yang berlaku hingga ini the root tu datang punca daripada sikap dan juga putusan yang dibuat oleh Perdana Menteri itu sendiri, which is sangat kuat lah kalau kita boleh katakan rakyat kena tolak Perdana Menteri yang ada hari ini. Setuju. Sebab itu lagi sekali yang beri extension masa kepada Azam Baki atas nasihat Perdana Menteri. Perdana Menteri yang sama, individu ini, insan bernama Anwar Ibrahim ni, waktu itu dia ketua pembangkang, waktu itu parti dia lah yang sebenarnya paling lantang sekali turun ke jalan raya tangkap Azam Baki. Tapi lepas berada di puncak kuasa, mempunyai dia bukan saja berada di puncak kuasa, dia berada dalam satu kedudukan untuk tidak menasihatkan sambung kontrak Azam Baki. So dia lah yang paling close to the source. Masih dia tak buat apa yang dia janjikan. Maknanya apa? Maknanya penuh dengan penipuan lah. Politik penuh dengan penipuan, politik semata-mata untuk diri sendiri, politik penuh dengan ketamakan, politik hanya untuk kuasa. So bila perkara ini semua bergabung, rakyat memang tidak ada pilihan lain. Rakyat pula kena bergabung. Buang terus gabungan. Last but not least lah, tentang movement yang sedang dibuat oleh PN dan juga saya rasa UMNO pun sedang menyatakan ini semua politik lah, isu politik, mana kedudukan UMNO dalam PH dan DAP. PN juga sedang nak memperkukuhkan, rakyat semua melihat. Cuma adakah ini betul-betul menjadi suatu keputusan terbaik buat rakyat ni? Akhirnya rakyat pandang ini yang terbaik. Maksudnya pilih, saya tak nak sebut PN bias, tapi maksudnya kita nak bujuk rakyat bahawa something have to do lah. Masa dekat ni tak boleh lah, dekatnya of course politik punya movement, tapi PRU ni after the roll, sebab sekarang nampak UMNO cuba nak bermain mata kan. Saya nampak lah ada movement tu, kita faham tak apa, itu politik musician kan, nak go solo lah apa, tapi nak beritahu rakyat ni apa dia tu jangan terpedaya dan mesti choose the wise lah. Komen Rafiq. Saya rasa rakyat kali ini mesti betul-betul bijak memilih, dan rakyat kali ini mesti betul-betul bijak membuat keputusan, terutamanya pengundi-pengundi yang baru ni dengan pengundi-pengundi yang dah pernah mengundi sebelum. Kenapa ini menjadi election yang penting kalau yang akan datang? Kerana akhirnya kalau kita gagal untuk belajar daripada sejarah, kita akan melakukan kesilapan yang sama. Mana yang kita gagal? Masih ada lagi yang pergi beri undi kepada UMNO Barisan. Ya, betul. Sedangkan trend konsisten daripada PRU ke-12 sehingga PRU ke-16 ni menurun jumlah kerusi UMNO. Maknanya dah ada migration secara besar-besaran pengundi tetap UMNO ni, dan migration tu mestilah konsisten berterusan untuk tinggalkan UMNO. UMNO telah membuktikan ianya merupakan satu parti yang dulu kita hormat. Dia parti keramat, dia parti orang Melayu, dia memperjuangkan kemerdekaan, dia membawa stability politik kepada Malaysia, dia anchor kepada Barisan Nasional. Tapi lepas tu dia menjadi parti yang sebenarnya telah lupakan perjuangan demi bangsa, agama, negara. Dia perjuangkan wang ringgit, korupsi, kuasa, ketua bahagian, nak jadi Perdana Menteri. Kena letak tepi yang tu. Okay. Dan akhirnya apa yang kita tinggal? Kita tinggal dengan satu lagi momokkan bahawa dialah sebenarnya Mesaya yang ditunggu-tunggu, orang yang dihalang daripada jadi Perdana Menteri, terlalu lama dia dizalimi. Akhirnya bila dia pegang kuasa, apa yang jadi? Kita lihat true colours dia adalah apa? Dia memang tak boleh mentadbir. Sebab tu kita labelkan ini merupakan kerajaan kaki stokrasi. So apa yang
Yang tinggal kepada rakyat adalah sebenarnya satu gabungan yang akan berani untuk mengumpulkan the best of Malaysians, mewakili kita di parlimen, harapnya sebagai kerajaan yang akan mentadbir dengan bersih, dengan cekap, dengan amanah. Tapi itu bukan saja Silakan itu Airis takkan boleh dapat sebab ni politik. mesti boleh dapat. Kalau kita lihat tidak boleh dapat, memang kita tak akan dapat. Tapi kalau rakyat berani untuk menyatakan okey, enough is enough, saya suka parti politik ni, saya nak taburkan bakti saya kepada parti politik itu. Kalau kita dapat 10, 15, 20, 30 orang rakyat Malaysia yang boleh fikiran seperti itu, Sufi saya selalu kata kita ada 35 juta orang, takkan kita tak boleh cari at least 50 orang Malaysia yang boleh betul-betul bekerja untuk membina bangsa kita ni. Sebab apa yang negara kita kurang? Negara kita ada segala-galanya, alhamdulillah. Tapi yang negara kita kurang sebenarnya adalah kita sebagai rakyat. Kitalah benteng, kitalah yang kena ke depan, InsyaAllah.